Hai semua, saya Khairul dan bersama saya adalah Batisha. Dan kami berada di Fitness First untuk mencuba stesen-stesen Hyrox buat kali pertama. Kita ada 8 stesen iaitu ski, sled push, sled pull, farmer's carry, sandbag lunges dan wall ball. Burpees. Mungkin anda tertanya apakah itu Hyrox? Hyrox adalah perlumbaan kecerdasan global yang menggabungkan senaman yang menguji daya tahan anda dan juga kekuatan fungsional anda. Macam mana Bat? Rasa boleh buat tak? Of course. Jom. Jom. Okay lah, kita buat 10. Bismillah. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak boleh lah, I cannot do lah. 1 kilometer jauh sih. Mereka yang mendaftar untuk menyertai Hyrox ni perlu lari 1 camp, cuba 1 stesen, habis lari lagi. Diorang kena buat 8 kali. I think kita kena hit 1000 meter. Free resistance je? 6 untuk kaum lelaki, 5 untuk wanita. 1 kilometer. Bismillah. Okay, ini stesen sled push. Beratnya 150 kg untuk lelaki dan 120 untuk wanita. Bismillah. Lutut kena dekat lantai. Baru ia dikira sebagai satu rep. Tapi kalau betul-betul kita kena pikul the sandbag. So saya rasa sangat mencabar. Lebih-lebih lagi bila kita tiada membuat persiapan. Saya rasa kalau siapa yang nak melakukan Hyrox, you have to go for your trainings lah. Jadi bagi mereka yang ingin menyertai ataupun melihat mereka-mereka yang sedang bersaing untuk perlumbaan kecerdasan global ni, AIA Hyrox Asian Open Championship 2025 di Stadium Negara 28 dan 29 Jun.